Utbah bin Abi Lahab. Ummu Kulthum dengan Utaibah. Ummu Kulthum dengan Utaibah. Utaibah ni pun bin Abi Lahab. Maknanya bapak mertuanya sama lah. Ketika turun surah Al-Masad, apa yang dia rasa? Abu Lahab marah dengan Nabi Muhammad. Dia kata apa? Engkau ceraikan anak Muhammad. Akhirnya diceraikan. Tapi tak sempat disentuh. Atau kita kenal dengan janda kembang. Sini nama janda kembang Betul, janda kembang. Orang yang dia menikah tapi tak sempat disentuh, lepas tu diceraikan. Janda kembang, betul? Iya. Janda meletup. Wah, baru janda meletup namanya. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah dan ini dalam Sahih Muslim. Dan ini dirasakan langsung oleh siapa? Oleh Fatimah. Dan ini kes ini sebenarnya jemaah, kes ini berlaku selepas emaknya Khadijah binti Khuwailid dengan Abu Talib meninggal. Di tahun berapa? Oh, dah cepatnya lupa. Ini yang nama belajar cuma cepatnya lupa. Di tahun ke-10. Di tahun ke-10 Hijriah, 10 kenabian, Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Tahun itu disebut dengan Amul Uzni, tahun kesedihan. Di tahun ke-10 atau tahun ke-11, di awal-awal tahun 11. Suatu ketika Nabi SAW solat. Dan ini hadis ini diriwayatkan Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi SAW solat indal Ka'bah, di sisi Ka'bah, ternyata di sana juga ada tempat melepaknya Abu Jahal. Tahu tempat melepak? Tempat duduk-duduk lah. Abu Jahal tu dia punya tempat melepak dekat Ka'bah. Hotel dia. Hotel dia dekat Ka'bah tu macam kita. Tempat duduk-duduk dia minum kopi, gitulah. Duduk-duduk dekat Ka'bah. Jadi Nabi SAW solat di sisi Ka'bah. Ketika Nabi SAW solat, ditengok oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni dengan geng-gengnya ketika itu. Maka dikatakan, siapa di antara kalian sebelum hari itu ada si Fulan bin Fulan, dia tengah lepas menyembelih seekor unta. Tapi kotorannya tak dibuang lagi, masih ada tertinggal di sana, tempat sampah, gitulah cerita dia. Masih ada tempat sampah. Jadi kata Abu Jahal, siapa di antara kalian di antara kalian yang berani ambil tu perut dan usus-usus unta tersebut, letakkan di bahunya Muhammad ketika Muhammad tengah sujud. Siapa yang berani? Maka ketika itu jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang yang paling celaka di antara mereka yang bernama Uqbah bin Mu'aid atau Uqbah bin Mu'aid. Maka dia katakan, biar aku yang buat. Akhirnya dia pergi ke tong sampah tu, dia ambil usus-usus unta yang baru semalam disembelih, sekarang usus tu ada di tong sampah. Bayangkan kalau seandainya unta kemudian isi perutnya itu yang semalam, bukan baru, semalam ini isinya tai semuanya jemaah, pasti busuk, dah confirm dah busuk. Mana ada tai di Peram Wangi? Ada tai di Peram Wangi? Tak ada. Apalagi tai unta. Dah tahulah ini busuk kan. Maka Uqbah bin Mu'aid tadi ambil air tersebut, dan ketika Nabi SAW sujud, diletakkan di atas punggung Nabi dan bahu Nabi SAW, sehingga ini unta tu tahulah berat, perutnya pun besar. Unta tu isi perut dia besar, tahi-tahi dia ini semuanya diletakkan di punggung Nabi SAW ketika itu Nabi SAW tengah sujud. Begitu beratnya Nabi SAW tak bergerak dan tak boleh bangkit, Nabi tetap sujud. Ibnu Mas'ud ketika itu kata, aku melihat tapi aku tak ada kuasa. Aku tak ada kuasa untuk menghalang mereka. Aku nak halang tapi tak ada kuasa. Apa yang aku buat? Dan Nabi SAW begitu lama sujud, dan semuanya
Abu Jahal dan geng-gengnya tertawa. Dan ketika tertawa, di dalam hadis itu disebutkan sampai-sampai di antara mereka condong antara satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Ketawa ni bukan macam kita ha kita. Faham tak? Begitu sangat seronok dia tengok Nabi SAW sujud dalam keadaan susah sebab punggung dia, bahu dia diletakkan kotoran unta. Maka ketika itu datanglah seseorang yang berlari pergi ke rumah Nabi SAW, yang di rumah tersebut ada putri Nabi, iaitu Fatimah. Wahai Fatimah, sebab semuanya wahai Fatimah, sebab si Anu dah meninggal, emak Fatimah dah meninggal, Khadijah binti Khalid dah meninggal. Wahai Fatimah, ayah engkau tu diganggu ketika solat tu di Kaabah, diceritakan. Larilah Fatimah daripada rumah, dia tengok ayahnya, tubuh badannya, punggungnya penuh dengan tai unta dan penuh dengan perut unta yang dah mula membusuk. Maka dialihkanlah tai kotoran-kotoran tersebut, kemudian sambil menangis. Bayangkan umur dia umur berapa tu? Dia lahir 5 tahun sebelum Nabi angkat menjadi Nabi Rasul, dan Nabi dah umur tu 50 tahun, 15 tahun. Gadis kecil, anak dara kecil umur 15 tahun. Akhirnya dia dalam keadaan menangis, dia alihkan juga. Lepas tu dia maki hamun. Dia Abu Jahal dan geng masih di sana. Ketawa-ketawa, dia maki hamun. Tapi ketika maki hamun tersebut, orang tu masih ketawa lah. Masih ketawa juga. Tak ada rasa takut. Lalu selepas tai dan kotoran tersebut dah dialihkan oleh Fatimah, barulah Nabi SAW bangkit. Dan ketika Nabi SAW bangkit, Nabi teruskan solatnya. Dari sinilah para ulama berpendapat, tengok, Nabi SAW terkena tai unta. Timbul masalahnya, tai unta tu najis ke tak najis? Kalau ada orang kata najis, patutnya Nabi SAW berhenti solat sebab dah kena najis dah ni. Tapi nyatanya Nabi terus solat. Ini ada dalam Sahih Muslim ni jemaah. Inilah itu yang menyebabkan sebahagian para ulama meyakini bahawa kotoran daripada makulatul lahm, hewan yang dagingnya halal dimakan, dia tak najis. Salah satunya ini dalil. Jadi kalau ada segelintir ulama meyakini bahawa kotoran atau darah daripada hewan yang dagingnya halal dimakan tak najis, asalnya ini dalil yang dipakai. Ini dalil yang dipakai. Buktinya Nabi terus solat. Kalaulah ini najis, pasti Nabi batalkan, Nabi mandi dulu, Nabi baru balik solat. Tak, Nabi teruskan solat. Gitu jemaah. Tapi bukan bermakna kalaupun meyakini bukan najis, bukan bermakna kalau macam tu Ustaz dimakan je. Bukan bermakna setiap yang tak najis mesti dimakan. Bukan macam tu cara dia. Jadi esok makan tai unta, patutlah minum kencing unta. Ni kadang-kadang orang SDM rendah tu macam tu dia faham. SDM rendah tu macam tu dia faham. Ini tak najis. Okey, kalau tak najis maknanya bolehlah kita makan. Siapa yang nyuruh kau makan? Siapa yang nyuruh makan? Dia sekarang najis tak? Kalau najis, macam mana kalau terkena pakaian ketika solat? Itu yang jadi masalah. Bukan menyuruh makan. Bukan menyuruh makan tai unta. Boleh faham tak ni? Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW bangkit dan siap selepas solat, Nabi SAW mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah di depan Kaabah dengan suara yang kuat. Ketika dengan suara kuat itu terdengar oleh Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud ketika itu ada di sana dan terdengar juga oleh Abu Jahal dan geng-gengnya. Apa yang kata Nabi SAW? Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma alaika bi Quraisy. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi SAW. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan urusan Quraisy kepada engkau. Maksudnya apa? Celakakanlah, hancurkanlah, binasakanlah orang Quraisy. Ketika itu, di dalam hadis itu disebutkan, ternyata ketika itu automatic, on the spot, semua yang tadi ketawa terdiam. Tadi ketawa dah ni.
mendengar Muhammad Nabi SAW berdoa, Allahumma alika bi Quraisy, semua diam. Tak berani, tak berani apa? Tak berani, tak berani ketawa lagi. Sebab mereka sendiri pun risau. Kenapa mereka risau? Yang doa tu siapa? Al-Amin. Dan doanya mana? Di depan Kaabah. Dan mereka tahu bahawa Masjidil Haram tak boleh menyakiti dalam Masjidil Haram. Mereka tahu. Mereka tahu jemaah. Orang Abu Jahal ni, Abu Jahal dan geng-gengnya, mereka tahu bahawa dalam Masjidil Haram itu tak boleh menyakiti. Berperang dalam Masjidil Haram sebuah dosa. Kalau nak perangi orang di luar Masjidil Haram. Ini keyakinan mereka. Sebelum datang Nabi SAW, keyakinan ini dah ada dalam diri mereka. Bahkan di antara mereka, kalau nak berperang, keluar daripada tanah haram. Tanah haram ni, Masjidil Haram, ada tanah haram, keluar daripada sana. Tu nak perang. Dalam tanah haram tak boleh berperang. Sekarang di depan Kaabah dia buat macam tu. Di depan Kaabah. Apa tak risau? Ini yang doa ni bukan sembarang doa ni. Akhirnya apa? Lepas tu Nabi SAW pun doa pertama secara am. Kemudian Nabi SAW berdoa secara khusus. Allahumma alaika bi Abi Jahal bin Hisham bin Umayyah bin Khalaf. Disebutkan satu-satu. Uqbah bin Mu'id bin Abi Mu'id. Disebutkan satu-satu oleh Nabi SAW. Dan ketika itu ada 7 orang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka semuanya terdiam, tak berani bercakap. Dan kata Ibnu Mas'ud, wallahi demi Allah, aku melihat orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW semuanya mati dalam perang Badar. Dan kemudian jenazahnya dicampakkan dalam perigi tua dan ditimbun di sana. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran untuk kita. Hati-hati daripada menzalimi orang. Ittaqi da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu akan doa orang terzalimi kerana tak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi kalau yang dizalimi adalah orang saleh. Kadang-kadang kita ni suka sangat nak zalimi orang. Orang tu saleh tapi kita zalimi kerana tak selari dengan kita. Tambah lagi menzalimi para asatidz, orang-orang guru-guru Quran. Jangan main-main seperti ini jemaah. Ada dalam kitab namanya kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan yang mana karangan yang mana dia cerita tentang bagaimana adab bagi orang penghafal Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Salah satunya yang diharamkan dalam Islam adalah menyakiti para ulama dan ahli-ahli Al-Quran. Hati-hati. Jangan menyakiti para ulama. Jangan menyakiti ahli-ahli Al-Quran. Menyakiti ulama bukan menyakiti Ruwaibidah. Sekarang ni yang ramai itu Ruwaibidah, bukan ulama. Azan. Okeylah, kita bagi laluan azan dulu cuma.